Teruskan mendengar Bernama Radio untuk anda. Bernama Radio untuk anda. Dan waktu ini anda bersama-sama dengan saya, Natasha Aimi. Dan saya, Ziana Nas. Yang menariknya apa tahu, Tasha? Bermulanya hari ini, setiap Rabu kita mulakan program baru. Hari ini hari pertama untuk episod yang pertama, program Waspada. Aha, ya, cukup-cukup menarik. Sebab apa? Kalau kata kita lihat kan, kenapa kita ni memang hidup nak kena sentiasa waspada, Ziana? Jangan jadi mangsa. Tepat sekali ya, pelbagai perkara kan. Mungkin kita ditipu oleh kawan ke, ataupun contoh, kita mungkin tengah jalan-jalan ternampak pula lah kan ada lubang kat situ, mungkin boleh terjatuh. Jadi bila kita dengar perkataan waspada ni dalam macam-macam keadaan sebenarnya, kita kena sentiasa berhati-hati. Okey, dalam kita hidup masyarakat masyarakat pelbagai bangsa, agama dan sebagainya ni kan, apa yang perlu kita titik beratkan juga adalah soal keselamatan, soal penyatuan, soal sensitiviti yang senantiasa kita perlu jaga. Ya, dan sebab apa kalau kita tengok ya, Malaysia adalah sebuah negara yang sangat unik ya, kerana walaupun dihuni oleh penduduk daripada pelbagai etnik, agama, bangsa, namun ya kita setuju kesepaduan sosial yang terbina selama ini banyak menyumbang ya kepada perpaduan nasional dan juga pembentukan identiti bangsa Malaysia ini, Ziana. Okay, banyak perkara yang perlu kita hayati, yang perlu kita kupas berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan waktu ini. Jadi elok rasanya, Tasha, kita perkenalkan tetamu kita di studio kita bersama-sama, Datuk Seri Ayub Yaakob yang merupakan Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF. Assalamualaikum, Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Datuk Seri. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama-sama dengan kami ya pada petang ini. Hari ini kita nak bawakan juga ataupun nak menyentuh tentang perpaduan ini ya, Datuk Seri kan. Dan mungkin Datuk Seri boleh kongsikan dulu terlebih dahulu ya tentang penghayatan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ini secara umumnya bagaimana? Ya. Kalau kita perhatikan bercakap tentang perpaduan ini, kita melihat tadi ada sebut tadi kan tentang kemajmukan tadi kan, dan kepelbagaian dan sebagainya. Dan kalau kita dalam konteks Islam pun, Tuhan menjadikan kita ni berbagai bangsa, tak sama satu lain, berbagai kaum dan sebagainya. Bagi tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk saling mengenali antara satu sama lain. Dan daripada itu berhubungan macam mana kita nak melayani atau menyantuni antara satu sama lain. Kalau kita berbagai sikap dan sebagainya. Jadi kerana itu kita dalam Malaysia ni begitu juga. Kita ni dalam kemajukan ini akan mungkin sebagai satu hikmah juga ada kebaikan di sini supaya kita adakan sebagai satu persaingan dengan ada perbezaan itu, tapi kita nak menjadi lebih baik daripada satu kumpulan-kumpulan yang lain. Cuma nak pastikan itu dalam lebih baik itu kita buat satu perkara itu dengan tujuan, dengan matlamat yang betul. Jadi kan itulah. Jadi bagi saya, prinsip saya yang paling penting sekali ialah dalam apa juga yang kita nak bincang, apa yang nak kita lakukan, kita mesti pastikan kita melakukan sesuatu tu, pastikan nilai itu satu-satu yang betul. Make sure, pastikan bahawa apa yang kita nak buat itu ialah sesuatu yang betul. Bukan saja dari segi undang peraturannya, tapi juga dari segi bagaimana kita menghormati orang lain sebenarnya. Lepas kita dah pasti dah nak tahu, dah yakin itu yang nak buat ni betul, kita mesti pastikan supaya kita tahu kaedah cara yang betul nak buat. Kerana contohnya kata mencari nafkah tu ialah satu yang baik kan, apa tu buat. Tapi tak bolehlah kita nak pergi mencuri pula, nak bagi nafkah pada anak isteri kita makan. Dia kena ada kena buat cara betul. Kerana ini kalau kita tak pastikan, ini akan jadi bibit-bibit punca kepada perpecahan dalam masyarakat. Dan ketiga, saya rasa kita ada apa juga kita lakukan juga mesti berdasarkan kepada tujuan dan matlamat yang betul. Mengapa kita buat sesuatu itu? Apa matlamatnya? Dan apa tujuannya? Selain pada matlamat peribadi, keluarga semuanya, dan kita boleh faham juga apa kesannya daripada tingkat kita kepada pihak-pihak lain. Pihak lain. Itu yang keempat. Dan akhir sekalinya, kita kerana itu kita ni orang yang lemah lah, banyak kelemahan dan sebagainya. Jadi kerana itu kita mestilah melakukannya berpandukan kepada prinsip-prinsip yang betul. Antara prinsip-prinsip yang betul itulah dalam konteks Malaysia ni, perlembagaannya, undang-undangnya, dan adat resamnya, dan juga peraturan-peraturan yang diadakan dalam sama satu negeri ke, satu daerah ke, dan satu kaum dan institusi. Ini yang penting kepada kita lah. Jadi maknanya asalnya, the keywordnya, kita mestilah pastikan kita melakukan yang betul dengan cara yang betul, bagi tujuan dan matlamat yang betul, kan, dan berdasarkan pada berpandukan pada prinsip-prinsip yang
Betul. Soalnya Datuk Seri, dalam kita nak menjaga segala nilai itu, segala kata penghayatan dan juga undang-undang perlembagaan atau apa sajalah, kita sememangnya saya rasa setiap daripada rakyat Malaysia ni sayangkan negara kita Malaysia. Kita hidup dah lama di bawah satu nama Malaysia tu sendiri kan. Kita dah dibentuk dengan acuan Malaysia. Kita berhadapan dengan pelbagai cabaran juga sebab kita melihat kepada isu-isu sudah ada sebenarnya sebelum ini pun yang cuba menjentiklah kita berkaitan dengan isu-isu yang agak sensitif, soal 3R sendiri. Kalau berkaitan dengan isu-isu sebegitulah Datuk Seri, minta pandangan adakah permohonan maaf yang dilontarkan secara umum itu sudah memadai ataupun bagaimana? Pada pandangan peribadi Datuk Seri. Itulah kita kata perkara yang katakan tadi sensitif. Sebab kita dalam kemajukan kita ni ada perkaranya boleh diterima oleh satu kaum. Mungkin agak satu sensitif ataupun satu benda yang tabu kepada satu komuniti yang lain. Jadi kerana itu ialah kita punya kita have the profile lah. Dan kita punya mana kita boleh faham jiran-jiran kita dan sebagainya, begitu komuniti-komuniti kita. Berbalik kepada tadi yang sebut tentang 3R tadi. Saya kita nak bincang 3R ni, kita tak boleh lari kepada prinsip-prinsip rukun negara. Padahal kita dah melalui beberapa proses tadi sebut tadi kita. Malaysia ni terbentuk dan keadaan sekarang ni adalah melalui beberapa peristiwa yang dan kita belajar daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Antara peristiwa yang pentingnya ialah itulah dengan terbentuknya rukun negara ini. Jadi ada 5 prinsip penting kat situ. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, kan? Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesepadan kesusilaan. Mengapa itu dibentuk ni? Ini amat penting pada kemajmukan kita itu. Jadi negara kita, Malaysia ni negara beragama. Kepercayaan itu kan kepercayaan pada Tuhan. Ingat tiap-tiap orang dalam Malaysia ni semua ada agama. Adanya mana berpegang pada agama. Tapi sejauh mana kita mengamalkan agama kita masing-masing. Kita sensitif orang hina agama kita ni, tapi sejauh mana kita faham dengan agama itu sendiri. Dan bagaimana kita melaksanakan apa juga mengikut peraturan agama. Dan kerana tiap-tiap agama ni adalah menjuru kepada kebaikan. Jadi pada masa yang sama juga ada limit-limit tertentu yang eksklusif kepada satu agama. Ini kita kena faham. Ini dia. Jadi yang kerana itu jadi dia yang pertama tadi tentang 3R tadi, yang pertama tu religion lah. Jadi kita faham. Kalau kita sensitif pada Islam, you faham tentang Islam. Contohnya katakan orang di Sweden bakar Quran. Orang kita ni sangat sensitif buat demonstrasi dekat kedutaan Sweden contohnya. Tapi kita di sini amalan kita utama kita solat. Adakah umat Islam sini berapa peratus yang betul-betul solatnya terjaga dengan sempurna? Kerana dalam Islam kata secara mendirikan solat tu bermakna kita mencegah diri kita pada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kita tak mengamalkan itu, mengapa kita sensitif bila orang hina kita secara agama, tetapi kita sendiri tidak mengamalkan agama kita? Jadi mana lebih hina? Orang bukan Islam menghina kita kerana dia kejahilannya, dan kita pula yang mengaku Islam, yakin dengan Islam, tapi mengabaikan segala perintah-perintah dan peraturan tetapnya. Itu kena faham. Mana kefahaman? Jadi kedua, itu yang pertama tentang agama ni tadi. Mereka bila timbul masa ni, lah dalam kadang-kadang sensitif kita disebab-sebabkan tertentu, mohon maaf, ketelanjuran, tak sengaja sebagainya dan sebagainya, silap teknikal lah dan sebagainya kan. Jadi benda-benda silap teknikal ni kita sekarang ni dah ada sistem-sistem yang boleh memantau tidak boleh silap. Kan ada yang dia akan trigger kalau silap ejaan kelapan trigger ada correction. Jadi boleh memang susah lah kalau kita nak terima macam tu kan. Jadi kerana itu kita kena berhati-hati dalam perkara ni. Yang bertanya knowledge tadi tentang sensitivitinya sesuatu isu itu kan, bagaimana kita bukan tak boleh bincang, tapi bincang dalam forum dan dalam situasi yang betul lah ya. Itu tentang itu bukan tentang agama saja. Belum lagi cerita tentang dengan kesetiaan pada raja negara. Bukan kita minta secara peribadi raja-raja, tetapi ialah kerajaan itu, negara itu, ketua negara itu kan. Dia lambang perpaduan, lambang kedaulatan sebuah negara. Kan? Jadi kita tak boleh tentu untuk dari aspek institusional tu kita tak boleh tikai, tak boleh hina itu. Jadi kena respect. Dan bagaimana kita faham tentang, kita kata kita sayang raja kita. Kita faham tak tentang institusi raja ini? Kan apa peranan dia dan apa tugas kita dalam mempertahankan institusi raja-raja ini. Itu penting.
kefahaman tentang perkara itu. Kefahaman. Begitulah prinsip-prinsip yang lain juga. Baik, ya. Jadi itu dia, kita sebagai rakyat Malaysia sendiri sebenarnya secara individu nak kena faham terlebih dahulu apa peranan kita. Ada yang mengatakan, itulah dia kita ni mengata dulang paku serpih, mengata orang kita yang lebih, Datuk Seri. Jadi bila cerita tentang peranan ni kan Datuk Seri kan, apa sebenarnya, mungkinlah tak payah fikir jauh-jauh, yang paling asas sekali yang perlu ada pada setiap individu agar kita terhindar daripada perkara-perkara yang boleh menjejaskan perpaduan dalam negara ni, Datuk Seri. Nombor satu, kita sebagai warga negara mestilah menjadi warga negara yang baik. Apakah ciri-ciri warga negara yang baik? Kan? Mesti kita tahulah apa hak kita dan apa tanggungjawab kita. Apa kebebasan yang kita pertahankan dan apa tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Jadi kalau kita kadang oleh selalu memperjuangkan hak masing-masing, tapi kita lupa tentang tanggungjawab kita. Kan? Itu penting. Jadi semua ni balik kepada prinsip rukun negara yang ketiga tu, keluaran perlembagaan. Kalau kita sendiri pun tak pernah baca perlembagaan dalam Malaysia, tak faham pun macam mana kita nak mengatakan kita seorang warga negara yang baik. Pasal ciri-ciri warga negara itu kita sendiri tak faham, tak baca. Semua tu dinyatakan dengan jelas dalam perlembagaan persatuan negara kita. Jadi patutnya baliklah kepada itu. Jadi tiap-tiap, saya dah saling menyarankan kepada universiti, tiap-tiap student di mahasiswa dalam universiti ni mesti simpan tidur bersamanya perlembagaan persekutuan tu. Pasal besok nak jadi jutera, nak jadi para ekonomi, jadi pimpin negara sebagainya, tapi nak jadi pimpin negara yang baik, dia mesti berpegang kepada prinsip-prinsip yang terbentuk dalam perlembagaan negara itu sendiri. Jangan buat satu yang di luar. Kekuatan atau itu benar-benar apa yang membuat sesuatu yang di luar daripada apa yang dihadkan oleh perlembagaan. Itu yang penting. Kefahaman tu yang lebih penting pada kita. Bila tidak ada kefahaman ini, kadang-kadang kita suka argue, berbahas, tapi faktanya tak ada. Tidak berdasarkan kepada undang-undang dan fakta, ikut sentimen masing-masing. Jadi itu yang penting pada. Jadi itu pada kita. Apa itulah. Jadi kerana pula daripada perlembagaan dirujukkanlah undang-undang. Kedaulatan undang-undang ni tiap-tiap macam undang-undang. Tapi tak bolehlah hidup dengan hanya undang-undang. Ada kan semua nak dibuat undang, semua nak dihukum sebenarnya kan. Baru nak menjadi, maknanya kita ni tidak berhidup dengan cara ilmu. Yang penting tu. Itu sebagai satu warga negara besar, kita mesti menjadi warga yang berilmu. Itu kita mewajibkan pendidikan asas ini wajib diberi kepada hak rakyat semua untuk mendapat pendidikan asas. Selalu pendidikan asas itu tentang adab. Ada adab yang ditentukan dalam perlembagaan negara kita, dan selain daripada apa yang kita belajar dalam agama dan juga apa yang ada adat Islam kita itu. Jadi itu yang kita penting. Jadi kita tak menghayal itu. Tapi kita nak mempertahankan, memperjuangkan itu adat kita, itu agama kita. Tetapi macam mana kita faham dan kita tahu agama kita, bangsa kita, kepimpinan kita dan dengan budaya kita. Tak tahu. Sebenarnya ini merupakan rukun negara inilah kan merupakan jalinan yang dah lengkap sebenarnya untuk memastikan kemakmuran kita bersama. Kan? Okey, cuma Datuk Seri, kalau kita lihat sendiri, biasanya kalau rukun negara ni yang sememangnya sebagai asas kehidupan harmoni di Malaysia, daripada kita sekolah prasekolah lagi, tadika lagi kan, kita seringkali diwar-warkan dan sebagainya. Cuma bila kita semakin meningkat dewasa ini, apa yang kita tahu rukun negara akan mula disebut-sebut, dijaja ketika bulan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Merdeka. Dia jadi, bermusim lah. Bermusim sahaja. Jadi sekarang ni, bagaimana agak cara yang terbaik untuk kita sematkan hal ini, soal rukun negara, peri pentingnya dalam pemikiran setiap lapisan masyarakat negara kita. Dalam apa kita buat sekalipun, dalam konteks agama ni kata, dia tak cukup buat sekali, buat 2 kali, bermusim. Dia apa yang dikatakan istiqomah. Mesti benda itu berterusan. Amalan dia buat secara berterusan. Kalau dulu kita pada awal-awal 60-an, 70-an ni, dia bumbung-bumbung sekolah, dia bumbung prinsip rukun negara. Sebesar-besarnya. Di tiang-tiang ni, buku exercise pun dengan prinsip rukun negara. Mana-mana dia pam-pam billboard negara. Tapi kita complacent lepas itu. Kita ingat kita tahu. Tiap orang kita tak tahu. Sekarang kita tanya diri kita, adakah kita yakin kalau pergi luar kan kita tanya orang kita, orang kawan kita yang tanya. So dia senaraikan 5 prinsip rukun negara, dia hafal, dia boleh baca tak? Jadi itulah pasal kita ingat kita tahu, tapi sebenarnya kita tak tahu, kita lupa, kita alpa. Itu baru nak menghafal prinsip itu je, belum lagi pemahaman, pengendalian dan juga pelaksanaannya, pengamalan. Benda ni mesti diamal, bukan tahu teori saja. Itu pasal ilmu ni
kita in order to be effective, kalau kita tengok kata Peter Drucker dalam bukunya Effective Executive, in order to be effective, you must be highly knowledgeable. Ya. Itu baru kepada faktor pertama, highly knowledgeable. Kita mesti ilmu, bukan saja berilmu, tapi tinggi ilmunya. Tapi jangan sekadar ilmu saja, pandai je, mengajar saja, tapi tak tahu nak terjemahkan ilmu kepada tindakan, perbuatan dan penyelesaian. How to translate knowledge into practice, pengamalan. Jadi amalan menghafal saja rukun-rukun negara, prinsip rukun negara, tapi tidak diterjemahkan dalam amalannya dengan pengertian yang betul, jadi tak ada makna, kan? Jadi satu keduanya tadi ialah amalan kepada ilmu tadi, yang mana kita nak terjemah kepada amalannya. Yang ketiganya pula, yakin kita dengan prinsip itu. Keyakinan kita. Kalau kita orang Islam tu, rukun iman itu penting. Yakin kita buat. Kita buat dengan penuh keyakinan. We do what we believe is the right thing to do. Bila ada keyakinan yang ini nak diterapkan kepada jiwa anak-anak muda di peringkat semua dengan dia, dan termasuk juga orang dewasa, harus kembali. Supaya kita, kalau kita katakan itulah wadah penting ni, rukun negara ni, tiap-tiap orang kena faham, kena understand benda, sehingga kita percaya dengan prinsip itu untuk membangunkan negara. Itu jadi tiap-tiap apa dasar kerajaan mesti berasaskan pada prinsip-prinsip rukun negara itu. Seperti mana Indonesia Pancasilanya sampai sekarang menjadi asas penting kepada apa juga tahap-tahap pembangunan negara. Dan kita pun tak cakap mana itu boleh, tapi dia jangan mengusip. Itu saya selalu kata tu, dan kita ni terjebak dalam launching syndrome. Bila timbul satu isu, kita launch, melancarkan balik semua ni. Lepas tu follow through tak ada. Faham? Ya. Follow through tak ada. Timbul lagi betul tak? Lancar lagi. Jadi sudahnya tak terjebak, tak ada koma. Tak disambut oleh semua sektor dalam komuniti. Okey, baik ya. Cukup menarik. Dia sebenarnya perkara asas sahaja. Berpegang kepada perkara asas, insya-Allah selamat semua. Okey, dan Datuk Seri, kalau kata kita lihat kan, ini dia perubahan zaman yang kita akui menjadi faktor juga ya, berlakunya perkara-perkara yang seperti ini yang akan menjejaskan, yang mengganggu gugat perpaduan dalam negara kan. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sedikit pendapatlah tentang generasi muda hari ini. Kan mereka ni fragile, mudah terpengaruh kan ya, walaupun kita yakin mungkin generasinya telah pun mendidik mereka dengan baik. Jadi apa yang mungkin perlu mereka faham? Saya selalu bertanya juga, kalau kita generasi muda ni, kita kata mereka ni kurang baiklah daripada kita. Kita nak salahkan siapa ya? Kalau kita kata generasi kita ni baik, yang menjadi kita baik dia apa? Generasi kita terdahulu, mak bapak kita. Betul. Jadi kalau kita kata generasi yang selepas kita tak baik, salah siapa? Salah kita yang tidak mendidik mereka. Salah kita. Kalau kita sibuk dengan ekonomi, sibuk dengan perkara materialistik dan sebagainya, kita lupa. Benda ni mesti berjalan serentak, seimbang. Jadi kerana kehidupan ni bukan hanya satu hala saja, dan hanya satu sektor saja yang kita tengok. Pasal it's a complete thing. Itu pasal hidup beragama. Agama satu yang complete. Complete lah. Luar dalamnya. Jadi this is very important. Hubungan kita dengan orang lain. Jadi penting je. Jadi itu yang penting pada kita. Jadi generasi sekarang ni dah kadang campur apa cabaran mereka sekarang berbeza dengan kita. Kadang kemajuan teknologi berubah. Dan kita pun tak faham dia orang. Betul. Pasal apa dia orang dapat maklumat, kita dulu apa yang mak bapak bagi, apa cikgu bagi, apa sokabah 10%, 5% satu naskah tu bagi, itu yang kita dapat. Kan? Tapi sekarang ni dengan handphone ini, mereka lebih tahu hal dunia daripada kita. Apa berlaku dekat dapur pun dia tak tahu, tapi dia tahu apa berlaku dekat Chicago. Nampak tak? Jadi macam mana kita nak kontrol tu? Dan kita pula mendepani mereka ni, yang masalah ini ikut cara lama kita. Cara kita tak, dan kita pula tak nak belajar apa yang dia orang, ilmu yang dia orang ada sekarang. Mana kita tak update our knowledge and our skill. Just because this dia era. No starting. Selagi kita hidup, kita kongsi era ni bersama dengan semua orang hidup. Daripada baby ke sampai tu. Dia tak boleh kata ini hanya untuk orang muda ni, tak ada. Jadi you must share. Jadi apa juga isu dan masalah yang hadapi should be shared all sector community, semua peringkat umur dan semua peringkat, tak ada yang terkecuali untuk terlibat bersama untuk menangani. Kerana kesannya akan terkena pada semua. Pada semua. Baik Datuk Seri. Pada pemerhatian Datuk Seri lah kan, berkaitan dengan perpaduan masyarakat Malaysia ni sendiri. Sejauh mana Datuk Seri melihat
utuh ataupun rapuhnya, makin rapuh ke makin utuh perpaduan yang kita ada hari ini? Sebab kalau ikutkan kerajaan awal tahun pun telah menubuhkan jawatankuasa pengurusan isu perpaduan, seolah-olah macam ini merupakan isu yang mendesak. Yalah. Kita sebenarnya kita jangan tengok negatif saja. Kita bandingkan. Kadang-kadang sekarang pun ada cek peluang kalau ada orang ajak pergi mempelajari di tempat luar-luar negara tempat lain, di pedalaman. Bukan kita melancong. Melancong ni lain. Tengok cinta kita nak enjoy kan. Tapi untuk menghayati kehidupan. Ya. Dari situ kita nampak, dan bila kita balik pada negara kita, selepas 10 negara ke 10 region kita pergi, balik negara kita, tidak adakah dalam 10 orang pergi, dalam 100 orang pergi, ingat 90% mengatakan we are the best. Okey. We are the best. Lega. Nampak tak? Jadi kalau kita tak keluar menengok orang lain, kita menyangka kan kita ni sebab apa pun tak cukup. Ni tak cukup ni tak. Dan yang kita tengok dipaparkan dengan daripada berita-berita luar ni, semua paparan cantik-cantik. Macam negara kita nak jual negara kita. Iyalah. Nak menggalak pelancong negara kita tunjukkan yang apa? Yang elok-elok. Yang cantik-cantik, yang baik-baik saja. Itu yang kita baca tentang luar negara. Jadi kita lupa tak mengenali diri kita sendiri. Isinya ya. Actually Malaysia is the best. I've been to India, Bangladesh. I tell you tu, pada dia orang bagi tahu pada kita, dapat datang ke Malaysia macam datang ke syurga, dapat ke syurga. Kalau dia buat dia diseksa ke di Malaysia ni kan, mana ke dia bully kat dia kata, satu permintaan dia kalau kena tangkap, jangan hantar dia balik. Dia sangguplah lakukan mana semuanya, kerana balik pada dia macam balik kepada neraka. Pasal seburuk pun Malaysia, neraka, syurga bagi mereka. Jadi kita tak menghayati kelebihan negara kita. Ya. Dan kita memburukkan diri kita, memburuk jiran-jiran kita. Sebenarnya isu kita ni isu kecil-kecil saja. Kan? Isu kecil-kecil kita besar-besarkan untuk tujuan-tujuan lain. Ya. Jadi saya kata, dan saya balik pada ini, perpecahan di kalangan kita ni, kalaupun ada bibit pecahan ni, ialah disebabkan oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor individu, kelompok-kelompok tertentu yang melibatkan hanya golongan-golongan kecil atau tertentu. Tapi kita tengok overall, you bayanglah kalau kita pecah macam mana yang kata huru-hara negara ni. Kalau di bawah tu berlaku macam tu, huru-hara kita. Betul. Tapi sebenarnya yang bercamuk yang kita baca dalam ini berdiri atas-atas je. Kelompok-kelompok atas je. Baik. To the extent baik tengok dalam parlimen kita nampak huru-hara dalam parlimen. Cara bercakap, cara menyampaikan hujah dan sebagainya, cara menunjuk guna bahasa. Itukah model yang baik, tunjuk yang baik. Jadi itu dia kita nampaknya. Jadi maknanya apa yang itu dia amal. Kadang-kadang dia datang pula kepada murid-murid sekolah rendah pun datang, dia bawa ke parlimen tengok. Terkejut. Ini tekan ni adalah live. Jadi itu contoh-contoh. Belum lagi di forum-forum lain. Jadi itu yang kita tengok. Dan bacaan-bacaan. Dan kita tengok dekat media sosial. Macam-macam cerita. Yang seronok sekali, yang paling viral, yang paling mendapat banyak sokongan, like apa semuanya, semua benda yang sensasi yang jauh daripada fakta sebenarnya. Jadi yang kontroversi itu yang orang suka. Lagi wujud. Dia tak bergaduh laki bini pun, dia suka papkan tu. Cari orang tanya nak bagi nasihat. Banyak dia dapat damang follower. Betul tu. Banyak follower. Okey, Datuk Seri, saya ada 1 minit je untuk Datuk Seri kongsikan mungkin apa mungkin yang sedang diusahakanlah oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MC PF ini sendiri dalam memupuk perpaduan dalam negara secara ringkas. MCPF ni peranan dia lah. Tapi itulah kerja kita are reaching out to all sectors community kan. Reaching out semua sekali sektor community ni, dan kita melibatkan semua lain. Yang terbaru kita ni bersama Jabatan Perpaduan Negara. Daripada awal lagi rakan karib kita ialah Jabatan Perpaduan Negara, selain pada NGO lain dan juga agensi yang lain. Jadi kita sekarang ni bersama-sama kita dengan Dewan Negara untuk membuat program-program kita yang tadi yang bagi memupuk kesedaran ni bahawa kita not that bad. Total dah program 3, we are not bad. Betul. Kita ni are brothers. We are actually brothers. Kita bergaduh ni sebagai bergaduh adik-beradik. Jangan sampai kita cross the border itu. Jadi maknanya kita jangan jadikan pergaduhan adik-beradik dalam keluarga ini sehingga menjadikan jadi perang saudara dan sebagainya. Itu yang penting-penting. Jadi benda-benda bibit-bibit ini dalam kebanyakan kita ni perlu ditangan dengan segera. Jangan biarkan dia tengah. Kerana benda punya kecil tapi tak dengan segera jadi besar semuanya. Jadi kena jangan. Kalau kau ditangani peringkat awal tu hanya memerlukan sekolah saja menyelesaikan masalah tu. Tapi dia jadi besar tak ditangani besar, dah jadi viral, dan semua polis masuk, semua ada community masuk, politik masuk. Jadi itu yang jadi besar dan jadi satu
ikutan pula oleh Ya. di pihak lain. Okey. Jadi dia avoid dia lah. Baik. Kita kena elakkan perkara berkenaan isu Tepat kecil sekali. je, benda Itulah berbincang. peranan MCPF tadi Ya. dengan rakan-rakan kita Jabatan Perpaduan dan juga lain-lain agensi ini untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat yang berbagai komuniti dalam negara kita ini. Baik, Tasha, cukup menarik. Kita kena panggil Datuk Seri lagi. Kita kena Banyak panggil. juga soal tentang perpaduan dan sebagainya. Ya, kan? banyak kita boleh sentuh sebenarnya Datuk Sri. Tapi macam biasalah masa kita ni kalau dah bagi yang tu je. Tapi tak apa, ada lagi akan datang. Okey, Pepoda, sekali lagi kita nak ucapkan jutaan terima kasih Datuk Sri Ayub Yaakob, Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF untuk program Waspada. Hari ini kita bawakan episod pertamanya, cukup menarik, bercerita tentang perpaduan. Datuk Sri, sekali lagi terima kasih Terima kepada kasih. kami. Okey, jadi kita akan kembali selepas ini terus dengar Bernama Radio. Untuk anda. Dapatkan berita, info terkini dan temu bual terbaik hanya di Bernama Radio.